Kita hari ni kita tak kedekut anak yatim, kita jaga wakaf. Saya sampai-sampai ni makcik tadi dah wakaf duit untuk sekolah saya. Kita punya rajin tuan-tuan, subhanallah. Wakaf, kita sedekah, kita buat semua. Ni hantar surat ni, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, kami dari grup Muslimah nak pergi buat lawatan ke tempat Ustaz Kazim, rumah orang tua-tua, bagaimana untuk dihubungi? Hubungilah pejabat 526-0321. Hantar je surat, kami nak melawat sekolah Ustaz Kazim. Datanglah melawat setiap hari Sabtu pertama, Ahad pertama, Sabtu ketiga, Ahad ketiga. Setiap minggu tu saya terima tuan-tuan dalam 30-40 bas setiap minggu. Tuan-tuan bayangkan setiap minggu 40 bas sebulan. Bayang tengoklah. Tahun lepas saja yang melawat sekolah saya 170,000 orang melawat yang berdaftar. Belum walk in lagi. Yang run in lagi ramai tuan-tuan. Yang walk in kita tak masuk. Ini yang berdaftar dengan bas saja 170,000 tuan-tuan. Hanya nak tengok Ustaz Kazim je. Subhanallah. Nak tengok sekolah Ustaz Kazim. Nak tengok orang tua-tua di sekolah Ustaz Kazim. Nak tengok sekolah Ustaz Kazim. Allah. Nak belajar dengan Ustaz Kazim. Jadi tuan-tuan, kalau datang melawat dengan saya, melawatlah. Habis-habis ceramah, ambil gambar peace, makan-makan dengan saya semua, lepas tu balik. Tapi kalau nak dengan saya 4 hari, kena ikut saya dah naik kapal. Okey, naik kapal dengan saya, naik cruise 4 hari 3 malam. Bulan 8 ni saya nak pergi dengan tabung haji. Pergilah daftar dengan tabung haji, nak naik kapal dengan Ustaz Kazim. Cokoh sana 4 hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semua benda kita ikut Rasulullah. Kita marah kalau kita tak nak ikut Rasulullah, sebab ikut Rasulullah tu jalan ke syurga. Saya cakap pada tuan-tuan tadi, semua benda kita ikut cara Rasulullah. Makan, tidur, main, bercakap, imam, semayang, puasa, baca Quran. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan, kita ni syurga ni.